maksud LCHF diet? LCHF diet ialah low carbohydrate high fat diet. Maksudnya kita makan lebih lemak sihat dan kita kurangkan karbohidrat, terutamanya makanan proses lah. Low carb high fat diet ni akan membuatkan kita cepat kenyang dan kenyang yang lama, sebab lemak sihat tu boleh membekalkan tenaga alternatif kepada badan kita. Karbo tu yang sebenarnya akan menggemukkan, tetapi bila kita amalkan low carb ni, maknanya kita kurangkan kemasukan karbohidrat dalam badan kita, so dia tidak akan menggemukkan walaupun kita makan dengan kenyang. Contoh makanan LCHF diet ialah masak lemak cili api, masak kari, masak kerutuk, gulai daging, gulai kawah, ikan singgang, masak asam pedas, nasi lemak, nasi biryani, nasi dagang, nasi daging. Itu adalah semua contoh-contoh makanan tradisi kita berkonsepkan low carb high fat diet, yang bila kita makan dengan sukatan suku-suku separuh, maka makanan macam ni tidak mampu untuk membuatkan kita gemuk, malah kita boleh kenyang yang cepat dan kenyang yang lama, dan dia boleh menyihatkan badan kita sebab dia juga bersifat anti keradangan.